sidang jemaah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi Allah yang Maha Agung dan Maha Masjid Syekh Al-Hadi yang merupakan Masjid Terapung Tanjung Bunga berstatus Masjid Pelancongan Negeri Pulau Pinang. Pada kesempatan ini juga saya merakamkan penghargaan kepada bahagian pengurusan masjid dan surau, Jabatan Ahli-Waris Agama Islam Pulau Pinang, Jabatan Kuasa Pengurusan Masjid, untuk menjemput dan mengiringi Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Talib yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang bagi menyempurnakan lafaz perisytiharan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati sekalian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita mengisytiharkan Masjid Syekh Al-Hadi yang merupakan Masjid Terapung Tanjung Bunga Pulau Pinang berstatus Masjid Pelancongan Negeri Pulau Pinang pada hari ini 7 Ogos 2026 hari Jumaat bersamaan 23 Safar 1448 Hijrah. Dan juga tuan-tuan hadirin sekalian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah. Moga-moga kita